Umpan baru, umpan buruk, jatuh lubuk kena hulu. Wih. Silap tau. Tengok. Nak ngabang tu sini. Hai semua sobat kecil lagi dah suka kan. Guys, konten apa saya nak buat hari ni adalah konten yang mana Ryan daripada Kedah dia mai sini. Sebab apa? Noah baru ni kawan-kawan saya baru kehilangan ayah dia, iaitu Noah Nakal, iaitu sahabat saya. And then kita orang pun Ryan pun mari sini, just kita orang nak buat dia happy-happy, seronok-seronok, kawan-kawan balik semula kan. Macam mana saya dulu waktu ayah saya pergi pun, diorang pun datang dekat tempat saya, hiburkan saya semua. Dan kita orang pun sama. Tapi konten apa kita nak buat malam ni adalah kita orang akan memancing. Sebab saya tak pandai mancing, sejujur juga. Ryan, Noah tu memang pandai mancing. Noah paling minat mancing, Ryan pun minat mancing. And then malam ni ada konten yang mana saya pergi memancing. Nak tengok gelagat macam mana kita orang handle semua. Kita orang pergi mancing, kau kena layan. Dan jom kita gerak, kita pergi buat pemancing bersama kawan yang baru join saya, iaitu John anak yatim, Noah Nakal, dan Ryan dan Malkodo. Okay, apa tu? Jom kita pergi. Okay, Assalamualaikum guys. Saya dah sampai dekat mana yang first time saya nak memancing sama kawan-kawan saya. Kawan saya baru kenal, tapi dia malu sikit. Malu. Dia malu sikit Hari ni saya akan first time dalam sejarah hidup saya. Diam sikit boleh bro? Buat macam korang je ada motor. Saya baru datang ke kolam memancing dekat Hulu Langat dan bersama anak yatim newbie. Saya anak yatim dah degree. Dah lama dan newbie dan bakal anak yatim. Mungkin bakal kita tak tahu bila ajal boleh doa gitu. Ada ke patut jadi bergurau dengan saya, bergurau. Ini dah ada hati kawan bergurau. Itu sebab tak rekod tau. Tapi tak apa, jalan dia kata ni Al-Fatihah lah guys untuk ayah mereka berdua. Ayah dia dah sini, ayah dia newbie lagi. Lepas ni ayah Mal. Akan menyusul ayah dia. Besok saya akan melawat kat Kedah pula. Besar bodoh. Ni dia kalau tak tangan nanti dia macam main Dia jinak. Rumput kau. Serius. Kau yang suka sangat kau saja nak improve kau dia suka dulu. Okey, nak tanya sikit kita sebagai M-Star. Kenapa buat macam tunjuk bukan tak sekarang ni pancing aku tak pandai mancing. Ada mancing. Aku bawa mancing. Dua. Ni beruk ni nak mancing ni. Kau nak mancing ke? Aku nak mancing. Ya ke mancing serius? 3 mancing. Okey, kita mancing ni lah. Satu datang. Adik Ujai. Adik Ujai 1, 4 mancing. 4? Satu lagi. Ada lagi tak? Ada sekarang ada berapa? Kau jangan buat pening boleh tak? Kau jangan sebab tumbuk Dia nak tanya kat rumah. Kau nak tumbuh anak yatim kau pun sama. Iyalah. Kau tahu tak nak pahala lebih macam mana? Kau kena main kepala anak yatim. Pahala lebih tu. Kalau sewa mancing ni berapa? Mesti nak sewa untuk mancing pula. Kita bawa 2 batang rod kat sini. Asal malu sangat ni. Kita bawa 2 batang rod. Ini orang panggil rod kan? Rod. Yang ni akan saya akan pastikan saya akan dapat ikan paling besar kat sini. Saya yakin kan? Kau pandai mancing kan? Ya ke? Kecil. Ni ingat aku apa? Bapak aku ada 3 bot kat rumah. Bapak kau ada 3 bot? 3 bot. Bot tu bawa pergi mana? Bawa pergi sungai Laut. Bapak aku ya ada bot, aku tak ada. Tapi aku ada bakat kecil. Betul. Abek ni. Ni pandai mancing tak? Ni pandai mancing budak kali. Apa tak ada mancing? Kau? Ini mancing bau jitai. Mancing bau jitai. Ni mana? Yang macam ni tu macam wanted Munaf Moju Apiat Boleh di muka Malkodo. Sini Yen, aku cuba cari Malkodo mana.
berkuduk. Sampai jam dah faham. Aku first time mancing pun susah sebenarnya. Ya senang je. Duk nak kolam ni kau nak mancing apa yang susah nak deal. Ya sebab ni kan. Rumah. Kalau mancing bola bayar tu mana ada. Oh, nak masuk rumah tu lah, duduk dalam rumah bilik ekor. Tak kencing apa senang. Oh, cakap lah bawa. Ada makan tak? Kan tak ada. Kena masak. Oh, okey. Macam mana awak boleh terlepas ni? Kasih betul dia tu. Di mana dulu? Duduk. Keluar sini. Nama ini Afad. Ini Afad. Mata aku tak Ini faham. Arif. Ini orang Arif. Bapak kau? Mak asli. Assalamualaikum. Kau dah rekod ni? Pandai, aku pandai rekod. Sekarang ni guys, ini kita dah dapat, kita dah beli ni. Ini adalah untuk cakap umpan. Ha. Asal macam ni pula. Dulu aku pancing mudah je. Asal kau tang hidung dia ni. Oh, sorry. Tak, ini pancing. Ni balas macam ni. Ni untuk apa ni? Ini pancing. Maksudnya nanti kita letak umpan kat atas kain tu, kita lempar bawah tu. Apa yang kau ajar dia? Dia dah tak pandai. Tu kau ajar dia macam tu. Saya selalu mari, you boleh tanya dia. Saya selalu mari kan. Ini apa ni? Ni bro. Ini kau okey. Telur. Ramai. Sekarang ni bila kita nak gerak ni mancing ni? Tunggu mancing ni. Borak. Kita jalan dulu ah. Cuba dulu. Janji siapa nak bayar kan? Bayar dulu. Bayar apa ni? 3 mancing. Wah, dia seronok kan. Aku newbie dia boleh perkenalkan aku. Dia perkenalkan aku guys. 260. Dia cemeh tadi. Patut dia nak bayar bilik daripada sini. Wah, asal Oh, sebab yang tadi 150 ni dia cemeh aku je. Pandai. Okey, ni kau tahu apa gunaan pelampung ni? Mana boleh nombor? Ni pelampung ni. Yang ori ni. Ah, ni Ori ni kalau tu ikan tak boleh naik, ikan tu lemah. Aku kena baling ni. Baling ni. Kalau ikan tu lemah salah tu kau tahu ikan tu kena belajar. Ikan tu lemah si tak lemah. Kan sini kau kena memang kena tahu ni. Mana? Kau tangguh Maksudnya aku tu kau tu. Cuba kau try tangguh ikan. Kau nampak lalu tangguh dulu. Bapak. Macam ini pun dah tak lagat. Lagi nak mancing kan angkat. Relax. Sekarang ni saya akan buktikan hari ni yang saya mampu untuk tangkap ikan Saya walaupun jangan skip walaupun ini first time untuk saya memancing, tapi saya akan buat terbaik untuk warga Temelong. Hari ni saya akan berlawan dengan budak Ulu Langat, budak Seri Kebangan dan budak Baling. Acah-acah pandai mancing. Itu sumpah dah. Dia semua dia acah-acah. Oh, aku pandai semua benda. Padahal dia tak tahu apa benda sebenarnya. Jujur je kak. Mak asli pula. Anak mak asli tu. Dia duduk kalau borak kan. Kalau bercakap kan, nak bagus lah. Oh, aku dah pandai mancing. Aku pandai mancing udang paling ni semua. Ini okey lagi. Yang tu lagi. Yang tu okey lagi. Kau memang power lah. Member baru. Maksudnya aku dah memang boleh main. Ni okey. Yen. Ryan, dedak satu je. Aku dia bagi satu je. Kenapa satu? Tadi bayar. Sebab apa satu? 200. 100 sekali ini kan. 400 3 mancing 4 jam. Sekarang ni seorang, gua 4 orang. Kau beritahu lu mau. Alah bro. Itu Receipt tadi receipt mana? Tak ada, aku dah bayar 260 kan. Kau enjoy aku ni. Sport fishing road. 200 berapa? 60. Memang 260 betul lah. Dia tidak 384. tidak 300. 24, 26. Okey. Jadi itu benda lain lah. Betul lu. Kalau tak lu betul kalau aku kaki tai lu bro. Lu ada. Kalau tidak kita akan mancing ni, kita mancing kau. Oh, dia kena ingat ni budak macam motorsport oh. Motorsport. Jom kita pergi mancing pula. Sekarang kita masuk. Dia lebih ke arah jujur je kak Ni lebih ke arah bukan nak memancing. Bang, slipper bang. Oh, slipper. Sekarang ni adik luar tengah baca umpan dia kan. Okey, ini ada cara-cara untuk baca umpan. Adik luar ni pakai slipper lah. Aku tak faham lah mancing macam mana. Aku pun tak faham macam mana orang boleh suka mancing. Kan dia pakai custom lah. Lagi sedap. Warna pink. Kan dia duduk tu warna pink. Ya? Custom. Dia ada lampu-lampu. Tapi dia cabut lah lampu. Okey, ini Warna pink yang itu ni. Dia buat apa ni? Tarik buntang kucing. Ini umpan lah untuk umpan. Kau tengok pasang tali Muhammad. Suruh aku buka. Buka apa? Bukan buka atas ni, buka tarik. Betul tak? Borak dengan aku kat rumah ada 4 bot. Orang suruh buka kejap, tengok aku malah nak lepaskan tadi. Buat seorang je. Borak dengan aku ada 4 bot kat rumah. Ni ingat aku apa? Bapak aku ada 3 bot kat rumah.
Aku malas. Kita ada 2 tangan je. Kau tunggulah, dia bukan benda ni, skill yang penting. Okey. Bola apa boleh main lagi mancing? Bola sepak tak kena. Bukan tak kena ke tepi. So cameraman dah tahu macam mana nak pancing kan? So saya tak nak ajar macam mana taktik kita tu kita tengok dia dapat ke tak? Dua-dua ni. Dia biar je lah. Ni kau tengok aku. Okey, kita buat tip. Siapa paling besar ikan? Duit RM500. Betul. 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 Okey betul. Betul. Okey, di Besti. Ada kita ada. Siapa dapat dulu? Tak kira siapa dulu tak Okey, best lah. kita Paling besar lah. paling besar. Okey, paling besar. Okey. Okey, paling besar. Okey. Macam gini, kita kena Ada timbang. kalau setakat tengok dengan mata nanti semua cakap besar. So kita main ikan panjang. Ikan panjang ke ikan besar? Ikan panjang. Ikan panjang. Panjang ah. Panjang dan gumal. Kalau besar hidung ni. Hitam kau. Aku sempurna lagi, sempurna. Kalau ni takkan tak ada. Edit. Apa hal? Kau mentang-mentang tak ada hati lagi kau boleh cakap. Bakal menyusul. Siapa paling panjang ke? Besar. Paling panjang lah. Sebab kalau main besar, kita Panjang tak boleh tipu lah. Kalau panjang kita dah tahu lah. Kalau besar kita kena kilo, kena timbang. Mana ni apa? Panjang. Masalah kau ada duit. jari orang duit. Duit Okey, lepas tu kita tengok siapa yang menang dapat RM500 lagi. Tengok siapa yang menang. Okey, jom kita start. Guys, kita akan tengok cara Ikat, cari ikat lah. Macam tu senang betul kan? Kita buat macam tadi dia. Borak kemas ke budak utara ni? Borak kau kemas tu. tengok. Simpul mati. Ikan ribin. Ikan ribin ke? Bapak tengok siap. Dia buat ikat tadi kasut macam ni. Aku nak tanya kau, kalau mancing bising ikan tak makan? Ikan ni bagi tahu atas tengah nak tangkap dia. Macam ni kalau kita dapat kita lepas balik, ikan tu akan bagi tahu kan dia jangan makan ikan kau je. Umpan kau je umpan kita mana makan. Kau tengok. Kata bot ada 3. Bapak aku yang ada bot. Yang buat Tengok gua bagi bro. Sakit. Tengok guys, diorang saja guys. Saya selalu jadi kambing hitam guys. Tengok jangan Kambing hitam. Kambing hitam. tengoklah guys. Jadi korang unsubscribe dia. Tak ni double kalau macam tadi yang kau ikat tu single. Macam aku ikat Kau tadi kau ikat betul lah. Single macam kau. Bau je awak tinggal. Besar ni kau tu. Itulah tu aku beli. Jadi Wah. dia makan. tak bagi dia bau kan? Bagi dia bau. Yang makan bawah. Sebab nanti kalau kau bagi ni berat atas tu. Wah, aku tahu. Balik tak pecah. Dia pecah je. Kau apa benda tak isi umpan pun gampang. Sabar, itu test. Oh, itu test. Dapat tak? Dapat. Aku je ni tak sabar. Abang okey Malu dia. Bila aku nak dapat ikan ni? Sabar, belum balik lagi. Mana aku tahu. Kita tengok Ya Allah, baru angkat apa racun ni. Belum balik gini. Dia main redah. Pasal beli. Bot ada 4 rumah. Bot ada 4. Tak tahu lah. Belum baling dah tak ada umpan. Dia Belum baling. aku. Kau jangan malukan aku Yen. Habis ilmu dah kena. Okey, tengok budak Seri Kembangan baling. Memang padan mancing tempat lain. Sabar, aku nak ejar. Nampak Yen kalau macam gini dah nampak dah. Kau tengok boleh ke? Kepala abang tu. Ikan tak makan lagi gila. Jangan buang. Kau pandai mancing tidak ni? Turn kedua daripada budak Seri Kembangan, ayah ada 4 bot. Dia tengok adakah balingan kedua dia adakah Ikat perambut pun tak pandai. ya. Baling pertama dah pecah. Ini pun duk orang yang duk buat kan. Kau nampak ni?
Duk cakap ada 4 bot. Kau tengok ni budak baling. Budak baling. Ya, kau duk besar-besar tu kau ingat apa hidung Ryan. Besar gitu. Okey, Yan kau tunjuk bukti kan budak baling macam mana? Gitu baling. Habis tu macam waktu bila kita nak tahu ikan nak makan? Ya, kau lepak je. Dia tak boleh kalut. Tak, memang susah nak nampak ikan Okey, ayah ada 4 bot ni kau tengok ni. Kau baling apa ni? Ya Allah. Kau tak ada bakat kan kau ni. Kau cara letak joran. Kau ni tak teging nampak tu. Itu bukan kena. Mal, biar je. Kena ni, kau lepak je. Mal. Dia makan Mal. Mal, dia apa? Tarik. Ya ke? Kau jangan tipu aku tu. Betul. Aku ni duk percaya ni. Aku pun tak nampak ni. Bagilah tali listrik sama, Marul. Tu ni. Go. Gegar jalan. Yang pertama, aku kena tunjuk titik aku lah. Titik apa? 4 biji telur ni 4 biji telur ni kita akan dapat 1 ikan besar. Mana? Tunjuk. Duk balik macam mana? Ni duk tipu ni. Aku duk percaya. Ikan. Kau buat apa ni gila? Tadi lah. Main tu. Aku banyak kena tipu. Kau tengok budak pancing rombong. Bodoh tak bodoh. Duk kena tak apa. Dok gentak. Itu kalau Kau ingat kau main jig Itu kalau duk kain aku tadi macam mana ni? Ni jubah Mekah tau. Bagi aku baling lah. Okey, kau tengok dulu. Mana? Kita tengok budak Pahang pula. Tadi dia tahu gelak kan. Ni kita tengok pula. Dia dengar kopiah apa dah lebih kurang. Buat macam tak main. Tak pandai main. Okey, kita tengok. Nak tarik kan? Lempar lu, bagi dia lempar lu. Aku tunjuk cara lempar mal kodok. Ni aku tunjuk cara lempar mal kodok. Belum. Aku nak casting. Yang ni baling, kau baling kat betul-betul. Okey. Maksudnya aku baling tempat mana kau baling? Ni aku tunjuk. Mal dah baling 2 kali, dua-dua gagal. Satu baling pecah, satu baling dah jatuh umpan. Gulung sampai depan. Kena casting. Patut dia buat Bapak kau ada 4 bot kan? Bapak aku ada 4 rakit. Bapak aku dua dia. Bapak aku ada 4 rakit tu. Guna buluh rakit bapak aku waktu banjir ni. Bukan guna forestry. Ada guna buluh. Kau tengok habis baling yang mana? Yang baling ni tu. Balik cakap kau balik kat muka kau. Baling lah. Weh, apa kau orang dah cakap tepi Mal. Apa? Kau Balik kerik sana. Kau sabar, ikan dapat tau. Kau sabar. Tengok cara dia pegang. Tengok cara dia pegang. Pegang. Bukan situ. Tak kenapa kau bongkok. Bila nak makan ni? Tunggu je. Ni aku letak. Memang letak. Aduh, baik kau cakap lu letak ni. Sebab tadi dia ingat dia tu makan. Makan ni kau? Dia bakar atas angin. Makan atas angin? Aku banyak kena tipu sebenarnya. Aku tak tahu juga. Tolong aku dapat ikan betul-betul aku nak percaya mancing ni betul-betul best. Bodoh lah mal kodok ni. Terkejut kau nampak ikan. Aku dah dapat. Kau nampak budak aku dah sakit otak ni. Aku semua mancing dia bawa kiu pula datang. Dia bawa kiu full pula ni. Tu pancing kau dah siap tu. Pergi ambil pancing kau. Pancing kau. Oh, baca aku nepi tu. Ya. Kau ambil. Kau ambil. Pancing kau ni. Ni lebih kat macam main snooker ni. Oh, ni duduk saja 2,000. Duduk saja 2,000. Masa you tengok aku. Jangan. Suka Aku nak buktikan aku dapat ikan lagi. Kalahkan orang ni. Aku dah tamu. Dia ambil dia. Tarik je lah tadi. Aku nak getap kan, lepas tu tinggal kau gulung. Kau pergi. Dia makan tali ni. Tak, dia yang si bangang ni kau cakap lah rentak macam tu. Dia getap. Habis tu kau nak tarik ikan macam mana sih? Kau gulung-gulung mesti ikan naik. Tak, gentap dulu. Kau kena letak dulu, baru dia dekat. Kau gulung. Kau kena faham rakit. Tu lah kau pakai rakit lagi. Jangan kali kawan dengan orang pakai boat.
Warna pink oh. Ada nama Iskandar eh? Noah. Baik ni kira nama. Okey, nak kau layan lah kita orang mancing macam ni. Kayu lah. Kayu ya. Pegang tengah. Pegang mana? Getir ah. Okey. Aku ni. Okey, kau tarik dah ni. Jangan kayu lagi. Tarik. Tarik. Okey, tarik. Patah rot ni. Tak. Oh. Okey, bulat. Okey, lepas sikit bulat. Ah, lucut. Dapat ikan muka tadi aku dah seronok tadi. Tapi ikan tadi besar oi. Betul. Dia orang dah cakap besar-besar tu. Ya. Ni makan siup batu. Dia sesuatu. Kau ajar aku macam nak tarik tu. Tarik je. Tarik yang tu. Ni kau tangan ni, kau duduk je ni. Ni kau punya ni. Oh, letak sini gini. Ah, lepas tu tarik. Tarik ah. Tarik gini. Ah, bukan tarik tu, badan kau ke belakang. Oh, badan gini. Ah, Masa kat sini Ryan S tak kosong lah. Tengok saya dia baling tadi, ikan tu makan. dia pakai ni bomo. Ryan kau try Ryan ni. Kau try, aku nak tengok ikan betul tak dapat ikan. Asal kau macam tu? Dah pagi ikan. Dah tu pagi ikan. Wih, seronok tu, sumpah tu. Aku rasa seronok pancing macam ni. Mungkin seronok bila dapat lah, bila nunggu malah lah. Malah baik kau tak payah pancing. Aku tahu nak makan ni. Mal, tak umpan Mal. Aku boleh keti. Dah, rai. Orang bandar mancing. Ni ada orang bandar mancing. Wih, saya sumpah baru tahu rasa mancing ni macam ni. Bukan rasa lah, waktu nak tarik tu best punya. Tapi Waktu tu best. Tapi Kalau ada dia punya rod ni L. Ha. Tapi rod ni tak patah eh? Tak patah. Kalau patah pun tali ada kan? Okey, jujur benda ni akan dapat ikan baru aku balik. Kalau tak dapat ikan aku takkan balik lagi. Ya betul. Dia tak kalah kan? Aku 3 kali je. Oh ya. Penat mat. Tak apa, try dulu bagi dia rasa lah, bagi dia rasa. Ni macam ni kita dapat satu tadi lah. Nak nampak ikan tu sama ni. 500 kan? 500 bang. 500 je. Yalah. Nak duit juga tu. Mak cemeh kuat kawan-kawan ni. Ikan belanak ni. Belanak titik dia belanak. Kan belanak pula lah. Talapia kepala tu gorak ke talapia ni kau. Ya. Gulung dulu sikit. Nampak L tu. Nampak L dia. Mal pergi Mal. Kau tarik dapat ikan tu. Aku takut bro. Mal guna dagu lagi. Mal. Dagu jangan bergerak. Kau tarik elok je. Dagu jangan bergerak. Ya, dia macam tu. Dia bunyi tali. Biar. Ni biar. Jauh ni. Ni biar. Nanti kau penat. Biar. Ha. Kau layan. Ni nampak stop sikit kau tarik. Tarik. Tali. Tarik memang kau kena tarik. Kau tidak ada bawa kau masuk dalam. Ya, kau layan dia. Aku tahan kau. Sanggut saja. Sanggut. Ha? Sangkut. Kedua lepas. Gulung. Aku mati-mati ingat ikan. Rupanya dia tersangkut mata kail sebelah. Sangkut mana depan? Tak, tu ikan depan tu. Tu dia bunyi ikan. Aku ikan besar lah. Dia suruh lepas pula. Dia kata ikan ni. Tarik dulu lah. Takkan tiba-tiba boleh ke mata kail tu? Takkan dia baling sampai ke sini? Dia suruh dia lepas lah. Gulung dia. Gulung. Gulung. Suruh dia lepas sana. Nanti ambil ikan ni. Kita buka. Kalau kita bagi lepas naik, semua kena tak boleh mancing. Tadi rupanya sinopsis cerita dia, aku mati-mati ingat ikan. Rupanya mata kail sana bergabung mata kail sini. Duduk lawan-lawan. Tak, betul yang tadi ikan tarik. Betul ikan tarik. Tapi ikan dia orang. Jadi kalau dia sini dah dekat, dia orang lepas sana, sini lepas. Ni go. Orang jalan. Okey, gulung. Macam mana? Gulung lah. Wih, aku punya mancing ni. Ikan dia orang pusing satu kolam ni. Bila ikan nak sampai kat aku ni? Okey, dalam masa dah 30 minit ikan pun tak dapat apa-apa. Umpan buruk jatuh lubuk keluar dulu. Wih. Oh, dia kena baca ke? Yang terlubuk akan selalu. Oh, aku ada petua aku relax. Lucut. Patut survey kata dia yang lebih. Jelah ikan berduri. Bercakap bohong lama-lama bercuit.
Aku dah Kau bomoh. nak tengok dapat ikan lah. Dapat ikan. Aku kena tunjuk apa yang baling aku. Oh, dia bomoh itu ke? Boleh. Kau tak tahu, dia lebih kat orang mancing 3 orang. Aku duduk bagi tengok-tengok, duduk seronok-seronok itu. Lagi cakap nak bagi road dekat aku, lalas dia yang mancing. Bangang punya nuan akal. Kau nak bagi ikan, sekejap lagi kau balik tak dapat ikan. Aku pun pandai balik. Kau tadi baca apa-apa pun. Percaya pada rezeki kan Noah? Yo, bagi percaya pada rezeki, bukan pada bandera. Kena hak dalam ikan berduri, aku cakap bohong, nak lama curi. Belum. Ni tengok dia. Tengok cara baling macam mana. Okey. Baling 1, baling 2. Okey. Baling 3, bukan Seri Kebanggaan. Okey, kau tengok ah. Okey. 1. Okey. Rasuah. 2. Rasa dia. 3. Berapa? Tepi. Ikan tolong. Ni kalau tak dapat ikan ni nama nipu. Mentera. Kita ya, depan dulu. Jatuh lupa kena tu. Kau tengok ah. Toilet ni. Okey, jatuh kat situ mesti dia akan kena. Oh, kau balik gitu. Itu umpan aku tu. Tak, aku balik yang rafah kat situ tu. Siapa yang dapat? Kau tu Noah akan dapat. Balik kat aku dapat rafah. Tu terpesong sikit. Betul tak? Aku dah cakap ni root aku Aku. Tak kira. Okey, Sangkut. aku nak dapat ikan je. Kau lucut ke? Nah. Kau ambil. Tariklah kena, tariklah. Belajar. Dah faham ni. Ni. Janganlah kena. Tarik, sentap. Dah. Belum. Yes lah. Relax bro. Kalau makan tangan. Sabar. Kalau dia baik dia dulu. Relax dulu. Muka merah. Mal tu kau mal. Ikan aku pula. Bukan. Gulung. Dah macam kungfu ah. Bukan. Macam ni sini. Ya, kalau dua-dua kau pegang, siapa nak gulung? Tali mana? Sini kena. Sini. Tali dia ke mana Noah? Dah tapi tu kalau kau pegang dua-dua. Bukan. Tak, kat ubah aku tadi kau buat macam ni. Yang kat laut tadi tu. Ni, letak tengah ikan. Bukan. 4 tahun tak naik pun dia. Bukan. Sini. Aku tunjuk dulu. Sini. Tarik. Oh, dia kena layang itu. Ya. Ya. Nah. Dah kakak saja tu. Macam melucah. Apa benda kau ni apa? Kau ni berhati kau. Bahaya orang bodoh kau. Tadi dah kena kat kanda. Pegangan ni sumpah tu. Ini kembangan ni bahaya dah. Babat 3 bot. Aku rasa bukan 3 bot ni. Kau yang kacau aku. Ikan nak lepas ni. Gulung lagi. Dia ambil kendut. Relax. Muhammad, relax. Tak, kau okey. Bukan macam itu. Bukan. Ikan kau lain. Faham juga pula. Tarik. Okey, dia shoot biar. Okey, dia shoot biar. Relax. Tunggu dia sikit tarik. Okey, relax. Okey. Tarik. Ya. Go kanda go. Yes. Cantik kanda. Gulunglah kalau kau tarik tak gulung-gulung sampai esok tak naik. Serabut Muhammad ni. Okey, gulung ni waktu kau gulung. Oh dah kalau dia shoot payahlah. Okeylah, ikut dulu. Jit lagi. Ya lu. Taklah ajar aku dia. Asyik lucut ke tali orang depan tu Tak. Tali depan Tak. naik lah. Kau memang selalu lucut ada. Yen. Daripada itu lagi kau lucut. Kau tengok. Tarik. Sentap dulu, sentap. Rasuah dia dah. Kau bukan sentap tu, kau sentap rod. Kau kena bukan sentap badan, kau sentap rod. Sentap rod tarik ke? Tarik ke? Kau tarik keluar kena, kau tarik keluar. Nak kan? Nak kan? Tarik keluar lu. Tapi seronok oi. Tariklah kan dia kau pergi luar tarik. Tak, sebab dia masuk bawah. Lengoh kaki kosong. Tak, kau bukan jut macam tu. Tak patah ke? Tak. Aku kena belajar waktu tarik macam ni. Dapat Jauh lagi tu. Jauh lagi tu. Kau tarik mana ni? Ni jari.
Dia jadi kau. Ha? Angkat. Mana? Ha, tu bawa. Mana? Gigi angkat kena. Mana? Pegang tu. Kau pegang rod. Patah rok gulung tu. Tarik ke atas kena, tarik ke atas. Umpan baru jatuh lubuk dagu mak. Umpan asli, umpan mak ni. Tarik ke atas. Kau tarik ke atas. Basket pun tak gila tu. Tarik. Ni, baik. Dua. Umpat tu Lucut. Tapi geramak. Geramak. Kira tu besar. Besar. Tu besar dia. 18 minit. Kau tarik. 18 minit saya tarik ikan je korang. 18 minit saya tarik ikan macam tu je. Ikan boleh putuskan tu Kita tengok anak Faizi buat pula ni. Okey, tadi saya nak tengok anak-anak bulan tadi mancing macam mana. Ni master made in Bali. Okey, baik. Dia tak jumpa kau Cepat. Kita tengok baling punya style. Kau buat apa kau? Tadi mak mancing Ni tak, ini sumpah aku cakap. Seri Kebangan ni lebih kat orang membazir benda ni je. Habis umpan nak bazir umpan je ni. Tadi dia cakap kita membazir kan? Kau tengok dia gumpal, kau nampak dia dapat gumpal ke lipat, kau nampak tu ke? Ajar dia cik. Bukan tak ajar, dia kata dia tahu. Aduh, tengok Ryan budak balik budak Seri Kebangan buat. Dia duduk kampung. Kita biasa mancing karuan dia. Bubuh katak, sokos stick. tapi tak jatuh. Ini first time dia mancing ikan je ni. Pula nak tarik ikan tadi. Ya. Okey, kau tengok ni. Kau tepi kena muka kau ni. Umpan buruk, umpan baru. Jatuh lubuk kena selalu. Makanlah, jangan makan ikan Seri Kebangan. Satu. Dua. Pelampung lagi, menipu. Tiga. Empat. Yang kelima ni kan dia. Itu bukan pelampung, tu bawa mainan anak dia bangang. Okey, sana. Kena kepala kau mal. Tengok budak balik. Tadi dia gila, bismillah pula. Okey. Ya, kuat sikit. Sentak lagi. Okey tu. Aku nak cepat. Macam tadi ya. Tak. Ni bukan ikan ni. Aku tahu. Aku dah expert benda ni. Aku dah expert memang dapat ikan. Aku pasti nampak muka tau. Kau rekod SEO batu. Noah, tadi dari sini Noah. Sabar Noah. Jangan pergi Noah. Okay, kita akan tengok budak baling tepi Mak. Kita makan tepi. Wajar kan? Beri aku tak pernah mancing. Sini. Kita tengok budak baling ni. Kecil. Jadi dapat budak baling dapat. Aku tak pro. Cik ni sampai dah. Aku rasa ni luar ada tali ni. Ada. Itu kau ambil ikan aruan tepi tu. Kau nampak ni? Aku stand by ni. Kau rekod apa tu SEO batu? Macam mana? Boleh ni. Asal aku punya dia tak nak makan Tak, sini kau boleh main waktu kolam sebelah. Nyabut pedang ni. Kau nak pergi main kolam sebelah tau. Kau tak gua apa, belum sampai lagi, jauh lagi tu. Jauh lagi. Siapa? Ikan tak turun lagi? Ikan tu belum. Dia belum. Kau dapat macam ringan kan? Jadi kau angkat kan? Tolong dapat ikan ni. Tak apa, janji dapat ikan je. Tolong, janji dapat ikan je. Kecil je tu. Jangan lucu, tak kisah kecil ke besar ke. Janji ikan naik dulu. Dia kena dia kan dia. Itu tak boleh pula dah. Apa ni? Aku tolong bro yang mana mampu. Memang cakap aku ni kalau ikan ni takut ikan lemas. Bagi pelampung. Takut lemah Bila nak naik ni? Jangan macam tu kan dia. Oh ni Bukan macam tu. Bukan kau. Baik je ni Noah. Gitu. Bengkaklah sikit batu. sepik telur. Tak apalah. Putus. Ni bawah tu. Ikan talapia. Tengok ada ikan. Bagi dia mau buat video. Wajar. Slowkan dia. Sabar. Aku balik. Tak apa, jangan dapat. Sabar dah. Lari telur tu. Patah rot tu. Boleh? Sorang. Boleh? Pergi biar awak. Angkatlah kat dia. Tengok.
Kecil. Cepat ni. Cepat nak. Ui. Alah, tak ukur. Tadi Weh, ukur. Go. Oh, tak payah. Kecil ni kecil. Gambar ni, gambar. Dia mau gambar. Tak Tapi apa. kecil kan dia. Ni besar lah ni. Ada besar lagi. Ini kecil. Ini lagi kecil sini. Kanda, kau punya putus. Tak, puas aku mancing, Ryan duk buang balik ikan tu. Bukan spring dul. Tak ada makan Ini jujur aku cakap budak Seri Kembangan ni ikut forum je. Ikut forum dulu ni. Kena bayar kat dia punya. Tahu. Dah lah orang duk bayarkan ikan tak dapat. Okey, tak payah kepala. Okey, dapat okey, biar lo. Romantik. Biar lo. Ha, ya. Kan tak makan aku. Dia makan dia tadi. Macam ni je. Jom. Dapat. Bal. Seronok lah rasa. Okey. Aku rasa kau boleh cabut kopiah. Ini je, Bu. Okey. Aku nak gulung tak gulung? Okey, dia tarik ni. Dia tarik. Okey, kau tarik pelan-pelan. Okey, lepas turun bawah. Okey, turun bawah. Okey, kau. Okey, kau jangan lawan sambil karau. Susah. Ambil lagi. Lepas. Okey, bawah. Okey, tarik pelan-pelan. Ya, ni dia tengah tarik kau ni. Ni kau biar je. Tadi dong salah ni. Kau tahan ni. Tu bawah pula dah. Asal dia suka duduk bawah. Celik ni. Kalau kau tak selesa, okey, tangan kat kanan. Pegang atas ni, tangan kanan kau. Sus guys. Pegang di sini. Okey, sini. Okey, tangan kiri kau sini. Okey. Okey. Okey, betul, pusing sikit. Pelan-pelan. Okey, tarik sikit pelan-pelan. Okey, kalau dia lawan kau biar je. Kau tahan je, kau jangan lawan dia. Kalau dia ikut kau, dia akan ikut kau. Dia akan ada satu dia lawan, satu dia ikut kau. Pelan-pelan je kan dia. Janji naik. Bapak tak sengok foto yang mana gambar. Tak tahulah videonya dia berapa lama ni. Kau sambil kau jalan sikit-sikit kau pusing. Kau kawal sikit-sikit. Dayung. Dia ada satu kawasan dia ikut kau kan? Batu tu kau lepas kau ikut. Okey, kau lepas kau kau. Kaki tak gerak kau kaki. Kaki keras tu macam krem tu. Macam tu ni. Time dia lawan kau tu kau jangan lawan ni. Kau lepas ni. Kamu tahu kan Adik Mak? Tu dia ikut kau tu, kau nampak tau. Dia ikut tu. Jaga, dia nak dekat lagi dia tekan kau mana. Bila dia tekan kau tu kau jangan tarik. Okey, kalau dia lawan kau biar je. Kau janganlah ikut sampai pada kau. Tak ada aku biar ni. Okey, tengok aku punya Seri Kembangan ni dah masuk lah bulu. Dah masuk ni Seri Kembangan. Bumi lu langit lah. Kau perasan je. Kau bagi Seri Kembangan lagi. Sekarang ni Seri Kembangan dengan Pahang. Aku tak tahu mana naik dulu ni. Pahang macam lama. Dekat. Kau kuda tak gerak. Aku dah nampak dekat ni. Kalau dia masuk bawah tu kau ni. Tunggu. Mana cik? Gerak. Tak asal kanda punya datang macam atas air. Kena ikut. Aku rasa kena ekor ni. Biasa. Sebab aku punya umpan tadi cabut. Ikan kecil jadi berat tau. Betul. Pelan-pelan. Okey, kau jangan lawan dia macam dia lawan kau. Jangan lawan dia. Masa dia pang tu dia. Kata lekat ekor. Betul. Ini ayam kata saya ni YouTube. Yang punya panjang. Panjang macam dagu kau dah. Okey, kau punya tak kira sebab kena ekor. Asal pula tak kira. Okey, kanda punya kena ekor geng. Tak kira. Ni, kanda kau ni tak kira kau tengok. Makan ikut buntut. Mana ada ikan makan ikut buntut? Ini besar sikit. besar. Ada besar lagi. Ada besar lagi. Alhamdulillah. Daya weh. Tu je kita orang tak berminat. Berpelus you. Sorry, kita orang tak berminat. Budak Seri Kembangan. Okey, abaikan. Ini apa pun tak boleh. Okey, abaikan belah sana. Okey, setakat gambar tu yang mana berminat. Malu ambil gambar tak payah. Bukan orang tahu pun time gambar. Video dah putih. Okey. Ready bro. Okey, tak gambar. Pegang. Dia tersengat. Tak konjak. Angkat. Okey, jap. One. Pegang lah macam kita. Pegang je. Tarik. Tak, tangan kiri pegang ekor. Okey, tangan kanan pegang kepala dia tu. Dia tak makan ni? Tak. Pegang ni. Dia makan. Dia makan besar. Bro dia. Okey. You do again. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Gila. Basuh tangan. Sana tu. Tu payah tu. Alhamdulillah saya dah dapat ikan dah. Saya budak Temelur dah dapat. Ayah saya ada 4 rakit. Kau tengok. Bapak ada 4 bot kat rumah tak dapat ikan lagi.
Penat bodoh. Duk main macam tu. Bapak dia tadi duk cakap bapak dia ada 4 bot. Duk angkat ikan tak angkat-angkat pada tadi. Nampak tu, duk angkat dia buat apa ni? Penat bodoh. Bukan apa. Ikut daripada tadi. Ya bodoh. Ni aku ajar kau. Kau kena duduk tepi ni. Tak tepi tangan macam ni. Penuh asal sengit ni Ruk ni. Ya, bukan sengit dia ikut dagu kau bodoh sengit. Okey, alhamdulillah. Saya dah dapat ikan dan saya amat berbangga dan lepas ni saya akan lama lagi untuk memancing. Tengok daripada hasil sekarang ni saya nak umpan dan nak ajar umpan je sekarang ni. Nak tarik saya dah pandai. Belajar baling. Okey, sekejap lagi kita orang belajar baling pula. Aku jangan lawan, kau biar je. Kau tengok ni, budak Seri Kembangan. Duk daripada tadi dah 2 jam lah duk sini. Kau nampak? Ha? Boleh. Duduk minat Tak, aku nak belajar baling ni. Belajar baling, belajar apa lu. Aku dah faham lah cara dia angkat macam mana. Kau biar. Kau tu ke bawah kan orang tu. Turun bawah, turun je ke bawah. Bagi dia makan, saat kau tarik slow tu, baru tarik. Ha, gitu. Mula ikan tu datang kat sini. Aku pula ajar. Kau faham tak? Okay, kau lepas. Lepas tu kau angkat balik semula. Yes. Okey, kau jangan mengiring. Macam ni. Okey, badan kau yang tu. Okey. Tu dah pandai dah hang. Kau duk pergi belah dapat tak juga ni. Dia duk pergi belah pula ni, tengok ni orang terpeluh ambil sekejap je ni. Betul aku Yin? Betul. Betul. Kalau dia lawan kau tu kau ni. Aku bang. Okey, ni dekat dah ni. Aku dah dekat ni, aku dekat ni, tolong hantar tu. Kau daripada tadi duk dekat-dekat dapat tak ke? Tak ada besar ni. Kemal dapat budak Seri Kembangan dapat. Wih. Ini ikan aku tadi. Nuan. Cakap budak Seri Kembangan tak boleh pakai. Ada asli. Saya buka. Tu, 2 strike. 2 strike kan. 2 strike. Kita tengok boy. Dia dah nampak, saya mau ambil gambar saja. Tangan kiri pegang ikut. Pegang ikut kau angkat sikit je. Bagaimana game? 1, 2, 3. 1, 2. Muka senyum sikit. 1, 2, 3. Okay dah. Gak boleh dah. Ni dah main ni. Apa dia? Joget pula. Nuan kau sibuk sini buat apa? Ikan aku ke sini kan Pak. Jangan lawan dia kena. Jangan lawan dia. Dia tarik tu. Masa aku ambil ikan aku tu. Bukan, ikan lain. Kau ya ke ni? Dia banyak besar. Kecil ni besar ni. First time aku tarik besar tu. Tarik angkat ke dia? Tarik. Biasa tarik cakap tu. Yes. Ya. Bos ni bos. Tarik tu. Kecil. Aduh kecil amat. Betul Dia dia. tapi dapat rasa juga ah. Dapat. Tu aku rasa aku pemenang. Tadi ikan mana aku ah? Dua ikan. Dua ikan untuk kali ni saya dapat. Dah boleh lepas dah kecil. Yang ni kecil besar tadi lagi. Saya dah kategori expert dah. Lepas ni saya akan pergi. Kau yang hentak. Akan hentak ke perbutan. Okey. Saya dah 2 ikan saya dapat. Lepas ni saya akan pergi ke Johanan 200,000. Mega kolam Selangor, Hulu Selangor. Saya akan pasti dapat 2,000 ni. Kita tengok budak Seri Kembangan buat karipap. Mana yang budak Seri Kembangan buat karipap dah? Janji aku dah dapat seekor ni. Bukan. Oh ni. Ni besar ni. Weh. Tujuh orang kau ni. Kau lebih ni. Ya. Biar main dulu. Penat dulu sakit pinggang tu. Kat sini kawan saya Nuan nakal. Kau jangan menilai daripada baju okey. Jangan menilai daripada baju semua benda. Ini orangnya. Budak nakal. Bapek kau depan tu. Nuan nakal ni dia adalah hari ni adalah hari untuk happy kegembiraan sebab dia newbie anak yatim. Dia happy seronok-seronok. Sebab apa? Kita orang nak bagi dia selesa dulu dengan environment. Macam saya dah selesa dengan environment, dia tak selesa lagi, dia yang ini bakal menyusul. Untuk selesa. Wajar kau. Kau tak duduk belakang kamera lagi teruk di bahagian kita orang. Waktu saya pergi stadium tu dia cakap, untunglah kandang kau ada geng. Bapak jahat dia kau. Tapi kita orang bergurau macam ni, korang jangan terasa pula kan viewers Kita orang dah biasa bergurau macam ni. Okey, kita masuk ni. Kau nak make up pula try. Bawa sikit jangan longkong ni. Panjang udah ikan ni. Wih lama. Dia lawan Dia lawan ni. Dia sebab dia kata dia lawan aku, dia lawan tadi.
Ini sedap ni. Penat dah aku berlenguh lah tengah tu. Kalau macam ni confidence sikit tadi, tapi jangan terlampau lengkung lah, boleh patah. Sebab ni benang. Oh ya. Ni 100 poin. Confidence sikit. Yang ni tali ni biasa aku makan kolam. Aku dah sebelum ni aku gila. Kau tanya ni. Bosar-bosar. Wow, besar-besar. Aku ni naik besar. Naik pun balik. Bawa sikit, bawa sikit. Ini anak Paimah. Anak Paimah ni. Besar. Yang ni besar sikit. Pada Mai. Oh, besar ni. Aku kat tadi sikit. Wih. Besar ni. Ini pun. Ini kecil ni kan dia. Kecil lagi. Ya Allah. Besar. Itu dua dapat besar gila. Besar weh. Nak tak gambar? Ni tak gambar ni tak? Oh, bukan aku yang tarik ni. Wih, tak dah. Aku nak pegang pun segan. Segan kita takut. Aku nak ni. Dah dua jari. Dekat anak. Yes. Slow. Yes. Kau jumpa aku. Yes kan dia, yes. Tak ada ni pergi kat ambil kesempatan tu ni. Dia melawan, jangan lawan. Dia gulung dia tarik. Bang, tepi sikit bang, boleh bang? Ya, aku tahu aku terlawan ni. Aku lawan kau lagi bang. Sini aku Kau gelap apa ni? Sini aku. Aku newbie. Newbie baru bukan newbie. Sakit pinggang. Tak lawan pun ni. Kau angkat dah. Kau. Aku tak nak. Ni, dua jari. Ya. Ni besar. Sabar. Sumpah besar. Ya. Bukan. Dia gelak aku tak pinggang. Tak pinggang ni. Ni kira besar ni. Sini ya try. Dalam kiraan. Lapor. Gede. Soi. Macam pari weh. Macam pari cepat sikit. Aku tolong yang mana mampu. Itu kan kau mampu menolong. Kau menyakitkan. Tak besar. Besar aku punya tadi lah. Jujur saya cakap penat memang penat lah. Tapi mungkin position saya salah kot tadi. Besar tadi ni. Besar daripada tadi bro. Dia bukan Melayu. Lepas lah. Kalau nak style gigit tu. Gigit. Gigit sini. Mau. Oh nampak. Tu je betul ni. Sumpah. Dah boleh nampak betul kau mancing. Ni je. Kau betul ni lemak mancing ni tu. Ya Allah. Memang Nampak kau lama. Dia tanya sebelah. Yang sebelah kan? Ni. Nampak dia memancing betul? Yeah. Ya, nampak. This is kering warna siap pada ping. Alhamdulillah, hasil tangkapan 3 ikan saya dapat ini. Bawa sikit candle. Bawa sikit. Okey dah. 1 2 3. Balik kandung. Balik. Jangan kita buka tu. Suruh kau di sini, kau tadi di situ. Ini kompor dapat ni. Straight ni Ahmad. Straight. Straight juga. Tanduk keluar di wow. Shoot sikit. Mantap kandung. Tarikot. Ikut ke? Aku nak buktikan kepada orang Temeloh yang aku pandai mancing ni. Aku tarik. Dapat ni. Push! Ya, push! Push! Push!
Tu. Bosoi. Ya, bola weh. Kenapa bola tu? Belum bola habis permainan. Bola habis permainan. Paling besar ni paling besar sekali. Tapi kau tak ada rekod macam aku lah bro. Habis tak aku tak ukur. Ukur kau ni kecil. Sabar. Tak ni di depan ni dia ni. Confirm. Ya, nampak awak. Tak tengok orang. Ya doh. Aku takut lucu. Tandemnya ni aku rasa. Kau tengok ni aku jadi tarik ni dulu lah. Dah aku tak pada beli Shimano ni. Kau punya ni tahan. Aku biasa buat ni. Penat duk. Ya tahu. Tapi penat. Dia selesa. Kau jangan dekat aku. Wah, tandut ke dewa wah. Siapa sedulu? Betul kan dia ni. Ada dia besar tahu. Kau tengok gaya. Aku tadi nak agak Ganda. Kecil pun macam tu. Cara dia tarik itu kan sama. Bukan sama. Dia tak ada macam alunan macam mak dia besar. Kau tengok kan. Look air. Macam kanda mula tadi ya belakang mesin. Tadi belakang mesin. Ujung Kau baling dekat sangat Mal. Orang baling umpan tengah tu. Tengah-tengah. Ya. Kau baling dekat sangat. Akak balik tambah. Biar Amal jangan gulung kau. Weh. Terbelit kan. Mancing ni. Wah. Dia tak rasa lagi. Kau tak rasa mah dia ada steam ni sampai kau tak nak tunggu dah mancing macam tu. Tu kau tak mancing tu tunggu bapak kau yang Illuminati ni. Bapak kau yang keluar Islam tu. Dia Illuminati tunggu macam tu. Dia nak makan tangan tu. Dia nak pakai kat tangan kau faham Mas? Kau mesti nak pakai kat tangan kan? Lepas ni kan? Kan dia dah rasa. Dia nak lagi lah. Tak aku risau dia bidah muka aku ni. Gila kau bodoh. Sebab kau jangan Sampai naik. berapa minit ah? 7 tadi rekod 18. Kan betul konten Tadi 15. rekod 18. Tak, tadi kan kata konten dia 20 minit. Tarik ikan ni jadi 40 minit. Panjang sikit konten dia. You jaga. Takut betul bidah muka. Bahaya kan? Bahaya. Dia ni pula tarik tak ada otak. Kalau naik bot aku tak tahu ni. Ya, kau kat luar bot. Dia pula dalam bot lah. Wih, besar weh. Besar. Bisa. Besar tak kisah. Panjang tak? Panjang kalau panjang lah. Mal bukan nak tengok. Mal nak ikan panjang. Tapi nak buat macam ni. Ikan nak makan macam ni. Dah panjang sama dengan ikan. Wah, berpeluh siut. Macam main bola siut. Lepas ni kena pakai short pants dah datang ni. Pakai jubah tu kita tak rimas ni tengok. Dia nak tarik pun macam limited tu. Yang habis dia rekod dia tengok ke tepi. Dia pun dah malas nak rekod. Nak give up tapi tak nak give up tu. Jangan, dah dekat tu. Look air. Ini macam budak-budak game ke tu. Budak-budak game macam ni lah. Game ni lah, game mancing kan. Budak-budak game mancing. Dia memang akan celuk air lah. Noah, ajar dia Noah. Kau nak belajar tangguk? Ni. Tak. Belum pergi. Dia besar ni kan. Bengkong ni selagi dia tak timbul Besar ni. Tak naik Kenapa lagi. belakang dia kan lawan dia. Dia dah timbul tu lah. Maksudnya dia kalah terus. Tak, aku dah rasuah ni banyak dah. Asal suai sangat ni mancing ni. Kenapa dia pula kuat? Ni kau first time ke? First time ke dia? First time. Tak aku tak pandai aku buat lain aja duk macam ni. Aku Ya, aku dapat ikan belacak. Aku dapat belacak. Bagi panjang sikit Mal, bahaya tu bagi panjang sikit. Kau lepas tadi. Kena panjang. Kau jangan ganggu aku boleh ya bro. Kau mancing ke berak ni? Kau macam berak benda dia. Aku berak pun tak peluh macam tu. Tak ni pun. naik lagi dia. Macam ni. Dia bila macam tu, kau penat. Macam tadi kau letak aku mak. Aku tak benda tu. Ini buat macam mu je. Tak buat tak boleh. Pegang. Sakit pinggang bro. Tak kau kenapa kan? Tangkut kan? Jangan. Dia lawan. Ini besar weh. Besar ni. Besar. Pasal Lucut lah. Lucut lah 7 minit lucut. Besar ni. Besar bodoh. Patutlah aku lawan susah. Dari besar. jaga-jaga. Aduh kalah aku. 15. Aku susah nak lawan dia. Lek. Kalau dia shoot dia. Kalau kau shoot masa dia shoot, putus satu kau penat. Lain tak poti tu. Tak berhati lah. Itu dia paling besar. Aku rasa kan dia dapat ni reward ni.
Kau pergi depan dia tengok. Belum. Pertandingan Bega jatuh kepada Kanda. Halo paling banyak. Wah, lepas ni boleh jadi budak kamera lah. Oi, lepas ni Abel Fentau akan jadi kamera di mana-mana. Okay, kau relax. Kau nak order ke beritahu Kore? Yuk, okey ke Yuk? Okey, Yuk. Yuk, lama ni. Yuk dekat Yuk. Yuk dekat Yuk. Allah. Beng, kau memang suwe lah malam ni. Ni. Relax, belum. Relax. Kalau ada ketumpan tu rupa je. Mal. Yang tu ada limit. Itu untuk macam main command ke apa kan. Tu kan yang macam Sampai tak boleh bercakap. Dia ada warna hijau. Dia punya penat oh. Yang tu yang Tak cakap. Oh, dia dekat je sana tu ah. betul dia bagi tu ni. Yang terbegak dalam tu. Tak ada tarik. Kau ajar betul dia ni. Sekali. Teluk. Aku tengok kau buat macam tu. Kau kena belajar satu lagi kena. Jo. Dapat tu. Jo. Bukan. Masa baru dapat tadi. Cik muka ni. Jo. Aku kata dah. 10 kali baling. 10 kali kacau makan. Ini tak boleh lawan lari. Tak, kau ni apa? Ni bila nak naik? Kau tengok belakang kau. Undur kau dekat dalam. Kena. Ada botol ada. Ambil tu. Jaga kena. Jangan masuk bawah. Kena. Weh, ni besar daripada kau kan? Ya. Weh, ni besar gila weh. Tapi dia yang bagi hadiah tu takkan dia nak dapat. Lawan tak apa? Lawan tak apa? Aku nak pergi putus dia. Bagi kencing kat sini. Tak mau pergi kau gunting. Itu kalau geseng benang tu putus ni. Weh. Jangan lagi. Kau belum. Jangan. Weh, Jen, mana Jen? Kau ke kiri, bengong. Aku hangau. Okey. Main. Jangan berhenti. Kau ni tadi macam nak angkat. Bukan aku nak naikkan. Kau kena habiskan mainan kau. Ganda. Kau batak macam ni. Dia cik kau. Tak ada. Lepas ni kau tengok aku bully kau pula. Kau tunggu jap. Kau 3 orang tarik. Kau tak ada. Kau kena daripada awal sampai habis. Tengah jam ni. Aku pernah sejarah kat sini nak lebih 50 kilo. Kalau Ganda punya boleh percaya kau tu okey lah. Kalau pakai benda lekat ni. Weh, Abel dah pedak weh. Abel pedak pada mancing tu. 20 minit ni. Tengok macam mana. Bila nak naik ni akulah. Okey, mas tunggu je. Ada tu. Dia dah pernah. Tarik. Bos, pergi naik kepala. Bos. Tengok. Kan senam give up macam tadi. Kan senam kalau give up macam tadi. Besar lagi ke dia. Wih, besar gila. Besar. Ambil gambar. Lepas. Dari lepas sana. Agak angkat. Lebih 20 je tau. Ada. Sampai ni. Sampai. Jom ada. Tak ni lebih. Rut, nak gigit Rut. Boleh macam mancing. Gigit Rut. Mak Lid beritahu aku kalau gigit Rut nampak macam pemancing. Ya? Tak apa macam kau macam gigit macam terpaksa ni kau ni. Okey, sekarang kita nak lepas pula je okey. Untuk bagi mal kodok pula. 5 minit macam tu je daripada tadi. 5 minit. 1 jam dah. Besar weh. Boleh pegang? Boleh. Boleh. Oh, tak boleh. Jangan angkat. Kau tak larat angkat. Okey. Kalau kau nak angkat sini. Jangan kau. Kalau nak gambar betul lah. Kau nak gambar betul lah. Tak duduk buang. Biar aku buang lah. Aku punya. Saya buang. Ya. Oh my god. I push very hard, you know.
Okey, hasil saya hari ni saya tak kosong Ibarat apa? Tak, Kau- yang ibarat apa tak kau tanya dia. Kau main- Yang ni tunggu apa? Kau main mesin, lama-lama duit dapat banyak, habis kejap Ya, daripada kau tak dapat langsung hasil kau mak tu. Tak dapat hasil apa. Nikmat dan kepuasan. Alhamdulillah. Boleh tak? Bodoh mak asli. Okey, manakan saya rasanya ada hasil untuk Tahu kau akan dia punya tak dapat. saya ada hasil Walaupun hari ni first time saya belajar, tangkap dapat, tarik boleh, ikan makan boleh. Bukan macam dia 4 bot dia cakap, satu pun tak lekat. Ayah Main dia rakit ada ni, kita berapa main bot? rakit. Ada 4 bot. Ayah dia ada 4 bot. Ayah aku dapat bot. Betul. Ayah aku yang pandai, aku tak pandai. Saya cakap kau pandai tadi. Pandai kencing boleh ya. Lepas ni kau jangan let saya akan lepas ni memancing je. Okay? Saya punya hobi baru. Kan aku